Ada juga yang komen cakap dekat saya, kenapa dah minum satu pack ni tapi tak rasa perubahan, tak nampak perubahan. Okey, sebelum saya jawab tu, saya nak tanya, adakah akak abang, pakcik makcik semua konsisten minum jus lenik ni hari-hari? Yang kedua, saya nak bagi tahu, jus lenik ni dia daripada herba. Jadi daripada segi perubahan, kesan tu dia bergantung kepada antibody badan dan juga tahap sakit lutut yang akak abang, acik makcik alami lah. Jadi contohlah kalau sakit lutut tu dah 5-6 tahun, takkanlah nak minum satu paket jus lenik ni dah rasa perubahan. Mustahil kan. Kalau ada customer tanya perlu beli berapa paket, saya akan suggestkan untuk beli 3 pack lah, sebab kita nak akak abang semua konsisten minum selama sebulan. Okey, jadi untuk yang mana dah cuba jus lenik tapi belum nampak perubahan, jangan putus asa. Konsisten minum je hari-hari, insya-Allah akan nampak perubahan tu. Jadi yang mana nak cuba tu ataupun yang mana nak repeat order tu, boleh dapatkan sekarang dengan tekan beg kuning di bawah.